Selanjutnya akhlak muka surat muka surat 1. Nyari akhlak aja. Ulum hadis. Muka surat 1 apa dia? Kita sekarang dalam mukadimah. Permulaan atau mukadimah atau mabadi ilmu tasawuf. Kita dah faham apa arti tasawuf, hukum belajar ilmu tasawuf lagi. Kelebihan belajar ilmu tasawuf sampai ke mana kita mesti belajar, sudah belum? Belum. Ada tajuk-tajuknya tak? Tak ada. Ada. Apa dia? Apa arti ilmu tasawuf? Apa hukum belajar ilmu tasawuf? Dah belajar punya. Dari mana dipetik ni ilmu tasawuf? Dah belajar. Sampai ke mana mesti belajar ilmu tasawuf? Belum. Belum. Itu belum Jadi 3 dah sampai ke mana mesti belajar ilmu tasawuf 1. Kelebihan ilmu tasawuf. Dah. Belum. Jadi yang kita dah belajar 3 je lah. Jadi berapa tajuk lagi belum belajar? Lagi 4. Apa-apa dia? Sampai ke mana mesti belajar ilmu tasawuf? Kelebihan ilmu tasawuf. Ulama yang di mana dipetik ilmu tasawuf? Ulama yang bertanggungjawab. Itu 4 tu Betul? Iyalah. Jadi 4 lagi lah. Baik, sebelum kita sambung dengan kitab, kita terangkan ni mabadi. Setiap awak belajar apa ilmu awak mesti belajar permulaan itu. Macam ni lah. Ni baik tahu KPK, akhlak, apa kata orang, Quran, hadis. Awak mesti tahu ni. Apa tu? Apa tu sunnah? Begitu punya ulum hadis. Apa tu sunnah? Apa tu hadis? Apa tu hadis politik? Orang kata Quran, kita cakap Quran hadis. Orang kata Quran sunnah. Apa dia kata Quran sunnah? Kita cakap Quran hadis. Tapi apa tu hadis kursi? Jadi itu semua kita dah belajar. Arti dia. Kemudian macam mana boleh tahu hadis ni sampai kepada Nabi? Sebab kitab kita ni kita beri, insyaAllah saya kira bulan ini ada minggu ke 5. Kita bukan nak belajar tau. Kalau belajar, saya tak sanggup lah. Tak apa. Sampai bila pun nanti tak habis-habis kitab ni, ada yang tuntut. Maka saya kalau tuntut, saya nak cara adil. Kalau orang ni dapat, orang ni tak dapat, nanti saya terkata. Jadi kita cuma terangkan cara ringkas apa larangan-larangan kepada wanita. Larangan-larangan kepada wanita. Sebab apa? Ada larangan-larangan yang kadang-kadang orang perempuan tak tahu. Cakap pakai minyak atar boleh, sunat. Yang tak boleh pakai minyak wangi, pasal ada alkohol. Jadi itulah secara ringkas saya akan jelaskan hadis-hadis larangan-larangan ni. Jadi hadis-hadis di sini ada siapa yang sampaikan, dari mana hadis ini. Kemudian siapa riwayatkan dia. Jadi kalau lengkap jadi semualah ilmu awak tak boleh terus belajar itu saja. Ulama yang kita pegang ni siapa? Jadi baik, kita ada 4 lagi tasawuf ni kita belum habis. Apa sampai ke mana mesti nak belajar ilmu tasawuf tiap-tiap ilmu terbagi 2. Fardu-ain, fardu kifayah. Tiap-tiap ilmu. Apa ilmu? Mesti ada 2. Fardu-ain, fardu kifayah. Fardu-ain, tiap-tiap orang mesti tahu. Tak tahu perlu. Itu fardu-ain. Fardu kifayah, orang tahu, orang lain selesai. Jadi dalam ilmu tasawuf ni fardu-ain dia, kita mesti belajar sampai kita dapat bersihkan hati kita
dari sifat-sifat yang buruk. Kita belajar sampai kita dapat bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Bakhil, ujub, riya, dengki, takabur, ada 10. Satu lain wajib. Itu kata Imam Nawawi, kalau sekiranya orang itu sudah dapat bersihkan hati dia dari sifat-sifat mazmumah ni, dia tak wajib belajar tasawuf. Tak payah belajar lah. Tapi mana ada manusia yang boleh bersih tanpa belajar? Dia sendiri tak tahu apa tu dengki. Dia pun tak tahu apa itu takabur. Saya ni awak bukan cakap besar lah. Saya ni tak cakap besar lah. Saya ni tak cakap habis lah. Dia pun tak tahu itu takabur. Kalau tak takabur, awak cakap macam tu. Memang tak boleh cakap besar. Cakap semua itu rendah. Kita ni terbuat kekurangan. Kalau betul pun katalah awak masak ni sedap itu kebetulan. Kalau tu ulang sekali lagi, kerana susah buat sama belajar ni, tidak buat lagi. Sudah Allah. Jikalau Allah kuasa illa billah, apa saja. Sampai saya lah terima. Kita ni orang tua 10 tahun. Jadi orang tua ni macam-macam tua dia kasih. Kau kalau tumbuh tambah ni yang saya dapat mesti ganjil, jangan jenam, tak pedas. Kemudian bila kau tumbuh tambah, tangan kau ni taruh kat belakang. Tahu kat kuat merah. Jadi tumbuh. Betul, ini yang saya terima tau, kata awak terima. Tak ada lain, awak tak jepun tua, kali banyak jepun tua, cakap tua tu orang tua dikasih. Jadi, Subhanallah, ini bukan rekaan, ini perkara kebenaran. Jadi itulah, dikatakan tadi, kita mesti belajar. Mana boleh tak belajar, hati boleh bersih. Apa itu dengki, apa itu takabur, kita mesti tahu. Jadi itulah fardu ain, kita mesti belajar sampai dapat bersihkan hati. Dia punya fardu kifayah, awak belajar sampai dapat dekatkan diri kepada fardu kifayah. Belajar yang fardu ain dah bersih hati. Fardu kifayahnya dapat dekat kepada Allah. Dekat dengan macam mana? Itulah kita semakin dah belajar. Ada 7 tingkatan nafsu. Yang 3 radiyah, mardiyah, kamil. Ini bukan hubungan kita. Jadi macam mana tu orang-orang yang ada nafsu macam ni? Jadi ini fardu kifayah tu. Belajar untuk tingkatan, tapi kita memang tak boleh buat. Tapi mesti tahu. Tak boleh tak tahu. Ada manusia tapi macam malaikat. Tapi manusia. Dia tak boleh jadi malaikat. Dia kahwin, makan, tidur. Mana ada manusia tak tidur? Mana ada manusia tak makan? Yang nama manusia. Tak tahulah jin kalau boleh hukum manusia. Oh, jangan percaya. Kemarin ada keluar tak khabar 70 tahun tak makan. Mimpi. Kajian sains ke apa ke semua mengatakan makan adalah mesti. Mana boleh tak makan? Sedangkan kita puasa lambatkan makruh. Dalam boleh besar. Lapar mesti ada sesuatu untuk masuk supaya tak keluar gas aktif kat dalam. Mana boleh? Kalau ada orang cakap orang tak tidur sama seminggu, semua utah. Tak utah itu iblis. Iblis tak tidur. Cakap malaikat dia tak apa kata orang tak pamerkan diri dia. Aku tak tidur, aku tak ada malaikat lah. Kalau malaikat nak uji pun cerita-cerita sejarah dia menyamar sebagai manusia dia tak tunjukkan yang dia di kebaikan-kebaikan pada diri dia. Orang-orang alim, orang-orang wali-wali dia tak tunjukkan kebaikan pada diri dia. Tak nak nanti manusia salah anggap. Rabi'at al-Adawiyah. Dapur dia tu makanan masak tak ada api. Dia tak ada orang tahu. Ini orang
orang yang khawatir. Kalau dia pamer-pamerkan, awak tak tahu, saya pun tak payah pakai api. Ini bukan orang baik dalam hukumnya. Tak boleh pamer lah. Pasal apa? Nanti orang tumpu. Saya kalau jampi awak dalam air, awak gereti baik. Sabilah saya orang ni. Orang kalau dia ada apa, dia kata orang dia punya berkat tu pun dia tak berkata orang. Keluar orang. Nanti orang boleh salah gunakan, orang boleh jadi syirik. Tidak. Jadi itulah dikatakan fardu ain, belajar ni tasawuf sampai boleh bersihkan. Fardu kifayahnya sampai boleh dekat dengan Allah. Jauhlah. Cuma belajar boleh, praktiskan dia tahu. Orang-orang yang tinggi darjat di sisi Allah, dia hidup dalam dunia ni simple saja. Nampak hidup ini macam manusia, tapi hati dia semua tak ada dekat dunia. Ini kita boleh. Awak belajar baik, awak mengajar baik, awak usaha baik, tak boleh. Ini mungkin satu pilihan anugerah Allah. Dunia ni tak boleh tukar kita. Kita tak tertarik dengan apa yang dalam dunia. Mana boleh? Saya duduk, bukan nak semayang. Duduk tu mata, kau fikir ke apa tak mata dunia. Tengok kat tangan orang tu ada gelang. Dia pegang orang. Cantik. Tak tahu lah kat sini ada emas, tapi ada mata. Emas, ada mata, ada kan? Jadi macam beliau ni cantik, emas dia pula tu macam cantik. Cantik. Ketarik kat dalam masjid. Orang yang tikap awak ni tengok gelang orang. Tanya pula kat mana. Kat mana dia? Ya je macam dia sebenarnya. Ini dia. Ini kita. Bayang Allahu Akbar, macam-macam yang datang. Kalau agak-agak awak ada buah mangga je lah kat atas meja, mayanglah awak duduk. Belum salam, banyak nak apa-apa manis menyebi, nampak mirau orang-orang. Macam tu. Dua rakaat sekalipun kita terbayang, mesti ada masa. Tak ada kata play terus kita sembayang dari takbir sampai salam. Kecuali kurnia dari Allah. Tapi walau macam mana pun kita mesti tahu ada manusia dalam dunia ni macam malaikat perangai. Sebab kata Imam Ghazali, kita dah belajar dulu. Orang lama dah belajar. Ada 3 perangai manusia. Satu macam malaikat, satu macam tumbul, satu lagi binatang-binatang yang hidup. Yang macam malaikat ni, dia buat kebaikan. Dia tak buat kejahatan. Kalau boleh jadilah macam malaikat. Orang marah pun kita senyum. Kita buat baik. Orang balas jahat pun kita tak balas. Tak boleh. Sekali lah, 2 kali lah. 3 kali, tak ada maaf bagimu lagi. Sabar tu ada hadiah katanya. Jadi kalau boleh jadi macam malaikat, kebaikan kita beri. Kejahatan kita terima, kebaikan kita beri. Itu membantu manusia. Ada manusia macam tu. Ini kurnia dari Allah. Kedua, kalau tak boleh jadi malaikat, kata Imam Ghazali, tak boleh, memang tak boleh. Allah. Awak tahu tak manusia ni macam-macam cara. Ada manusia kita buat baik, dia hargai. Mana? Ada manusia kita buat baik, dia balas dengan kejahatan tu. Saya kat Madinah tu dulu, dia minta sedekah, saya dah pergi, dia datang minta, saya dah tengok ukur dia. Tapi macam orang lain manusia ni ginilah tanah. Dia minta juga, saya tak kasih. Dia tunggu orang. Okey tu, orang tu dia. Dah dapat. Bukan dah dapat, kasih orang lain. Tumbuk lah. Dia tumbuk lagi. Saya tengok muka, tengok mata lebah. Bukan tak dapat. Dapat. Jadi dia ada manusia macam ni. Ada manusia jangan marah. Ni Allah nak kasih kita pahala lebih. Kita buat kebaikan, menyakitkan.
boleh lah, tak boleh. Tak boleh. Tu dia tumbuk tak lepas, tak apalah. Kalau lepas agaknya waktu pulih lah, tarik je. Yang kedua, jadi benda beku. Benda beku ni buat kebaikan pun tidak, buat kejahatan pun tidak. Sakit ke, pemati ke, kujul lah kau, aku tak ada tolong-menolong. Kau aku. Tapi buat kejahatan pun tak ada. Ini mungkin kita ada macam kau aku. Tak ada naluri suka tolong orang. Tak apa. Tak ada naluri suka tolong orang. Kalau ada naluri suka tolong orang, tengok orang tua ni jalan ke tempat-tempat, makcik, nak saya tinggi. Aku tahu tak? Kita tak tahu rahmat Allah tu kat mana. Reda Allah tu kat mana. Tapi dalam perkara yang baik. Nampak anak kecil, wayang-wayang, angkat tahu pergi. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita tengok kucing, ya, harapan nyau, ambil makanan gaji. Tapi boleh je. Aku saya pun tak ada. Susah juga. Kita ni nak lekas pergi pasar, kita nak pergi belajar, kita ni nak gini. Dia naluri tau dia. Kata orang jiwa lah. Jiwa kemasyarakatan. Jiwa penolong. Kalau ada, mintalah kepada Allah. Dapat jiwa macam tu, suka tolong orang. Tak ada nafsi-nafsi. Jadi orang yang nombor 2 ni nafsi-nafsi. Nombor 3 jangan. Darjah halikin. Jadi malaikat buat kebaikan tak ada. Jadi benda berkubun tak kacau orang tak ada. Jadi macam mula suka belit orang. Jadi macam genting suka ketap orang. Jadi macam manjing suka bunuh orang. Jadi binatang-binatang yang suka mengganggu orang. Na'udzubillah. Ini dipanggil darjah halikin. Darjah akan binatang. Ke ganggu orang. Aku cakap sampai menyampai. Dalam ta'awal jawapan. Ini kita nak belajar tasawuf ni. Supaya kita dapat perbaiki akhlak kita. Sebab tak boleh masuk syurga kalau akhlak masih buruk. Kalau sikit boleh. Mesti akhlak nak baik. Dalam apa perkara. Jadi akhlak nak baik, hati mesti baik. Jadi ni, belajarlah macam mana caranya, ramuannya, jemulanya untuk kita campur, untuk kita dapat akhlak yang baik. Macam mana nak hapuskan dia. Inilah dia katakan apa tadi, sampai ke takat mana mesti belajar ni tasawuf. Jadi sampai takat kita boleh bersihkan hati kita. Fardu ain dia, fardu kifayah sampai boleh dekat dengan Allah. Tu wali-wali lah. Dunia ni dah tak dapat bodoh lagi. Tak ada terpengaruh sikit pun pada dunia. Tak terpengaruh sikit pun pada dunia. Hidup? Okey. Kita dah dengar cerita orang kaya. Tapi ahli tasawuf. Pasal dia tak masuk dalam hati. Orang miskin, tapi dia bukan ahli tasawuf. Pasal hati dia ingat, dapat, tak tangkap ikan ingat, harta ingat, dunia. Dia bukan pasal kaya atau miskin tau. Hati. Nak jaga hati ni bukan itu. Yang ke-5. Yang ke-4. Yang ke-5. Tidak, tadi kita belajar sampai ke peringkat mana kita mesti belajar ilmu tasawuf. Itulah tadi terbagi 2. Pada ini aja lah. Yang ke-6. ke-5. Yang ke-5 jatuh ulama. Kan? Yang ke-4 jatuh ulama. Habis yang ke-5 lebih kurang sama lah. Dia tukar-tukar nombor lah.
Siapa ulama yang kita pegangi dalam ajaran tasawuf, yang diakui ilmunya masyhur, sah. Jadi tak lain tak bukan Imam Ghazali. Sebab kita banyak dengar kata-kata dari Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali memang masyhur dalam ilmu tasawuf. Setiap ulama ni ada dia punya bahagian lah. Dia bukan boleh rangkum semua orang. Ulama ni bahagian ini, ulama ni bahagian ini. Kalau macam fikih, kita punya mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni terkenal adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita pegang banyak kata Imam Nawawi, Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar. Jadi itulah dikatakan ada bahagian ulama masing-masing. Tapi kalau dalam tasawuf, Imam Ghazali. Imam Ghazali cukup halus dalam ilmu tasawuf. Dia ni sampaikan angkat air sembahyang, dia tiap anggota baca doa. Kita tak boleh buat. Tiap-tiap anggota baca doa. Tangan kanan lain, tangan kiri lain, kaki kanan lain, kaki kiri lain, mulut lain doa, hidung lain doa, muka lain dia banyak. Kita nak baca nawai, kuraba'an ini juga, ini air dah tumpah-tumpah dah. Tak lama. Tapi itulah dikatakan ni, dia memang dalam bahagian ibadat, dalam bahagian tasawuf ni masyhur. Dia kata-kata dia, ada orang terpedaya dengan baca Quran. Kita pun terpedaya. Baca Quran dia terpedaya. Ada orang terpedaya dengan sembahyang. Ada orang dia, apa maksudnya? Maksud dia, cara ringkas dia terpedaya baca Quran. Dia baca Quran, betulkan lagu, betulkan guru, betul. Memang bagus. Tapi dia tidak lebih mendalami lagi. Dia amalkan apa yang dalam Al-Quran. Dan dia tidak bersihkan dalam. Pasal kata Allah, kata hadis Nabi, berlindunglah kamu kepada Allah daripada satu wadi dalam neraka. Untuk siapa? Untuk khori yang dia. Khori tak? Tak apalah, tak jadi khori pun tak. Hari-hari makan kuah kari, kita tak jangan riak. Ada penyakit riak ni buat apa? Masuk neraka satu wadi tak? Khori yang riak. Bacaan bagus. Jadi di sini kita akan kotor atau jadi hati dia. Aku baca Quran, orang betul. Alhamdulillah. Jadi dikata Imam Ghazali, dia terpedaya dengan bacaan Quran. Dia tak bersihkan dalam hati. Sebab kata Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat. Belajarlah. Awak belajarlah. Jangan ilmu yang memberi manfaat. Lain-lain ilmu dah tamat dah lah. Tapi ilmu yang memberi manfaat jangan putus jauh sampai akhir hayat. Apa dia? Sama sekali ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Belajarlah. Sebab awak boleh belajar ilmu apa yang belajar usia ada muhasabah tu? Buat kajian diri. Ilmu apa yang awak belajar, yang awak rasa awak tambah takut? Takut macam mana? Mesti dengan huraian, keterangan. Takut pada sesuatu, lari darinya. Tapi takut pada Allah, lari dekatkan diri kepada Allah. Itu takut pada Allah. Itu takut. Apa ilmu yang awak belajar, awak rasa itu tak takut dengan pencipta alam ini. Tengok alam ini dijadikan oleh Allah. Sikit kita bongkar pasal bala semua. Memang pelik. Jadi kita rasa takut kepada yang atur, yang punya alam ini, yang punya makhluk-makhluk yang ada. Tapi bukan takut rendah darinya. Takut kepada Allah, dekat
mendekatkan diri kepada sebab dia punya alam. Okey, nangkal, buka minda. Dia ngatur alam ni. Dekun aja saya tu. Tak ada siapa boleh tolak takdir Allah. Awak tengok Jepun tu negara maju tu. Dia punya perbuatan tu sekarang dalam pasaran tu pada lain-lain. Kalau kereta ni semua ni semua Jepun punya. Kemudian yang saya dengar lah orang Jepun ni wajib yang malam kerja, yang malam kerja. Negeri dia tu maju kerana rakyat dia tu siang malam kerja. Wah. Kalau rada ni mengkata macam mana pandai, macam mana maju, macam mana rajin, tak boleh tolak sesuatu yang Allah takdir. Kalau bukan cikgu tsunami tu, sekarang jadi masalah ni nuklear ni boleh merosakkan diri. Macam mana nak tahan negara yang ada? Subhanallah. Ini semua satu aktibat pengajaran bagi orang yang suka berfikir dan suka belajar. Semua alami agung. Apa yang boleh, apa yang dia ada. Jadi orang yang belajar ilmu yang dapat takut pada Allah, iaitu bila dia ilmu ni bila dia belajar dia rasa takut. Takut dan apa dekatkan diri pada Allah. Sebab dia punya alam ni. Dia ngatur segala-galanya. Malam ada Rasulullah Allah datang belajar. Dia cakap dia aksiden. Kereta dia 2 kali terbalik. 2 kali terbalik. Tapi saya tengok satu luka pun tak ada. Tuan pun lebih ada belajar. Menurut saya kata syukurlah. Anak saya kereta tak berapa terbuk. Terbuk lah tapi tak berapa. Orangnya pun tak terbuk. Luka lah ni kat sini. Kita pun baru-baru. Lepas tu agaknya darah dah tak ada. Dah hilang luka. Dah ada apa. Ada pecah, tak ada apa. Ada cakap. Kantuk itu aja. Tapi rasanya lain dia terantuk ke depan. Agaknya benda tu ada apa belon tu mendang ke belakang tengkuknya ada teknologi yang bulat itu saklah dia. Tak ada apa betul. Ni kan. Orang yang terbalik itu saja. Cakap. Ni ada yang ngatur. Haji-haji yang dekat apa? Indonesia. Saya tak terpandang. Isi tuan badan ni bercakap. Jika kereta orang ambil gambar. Apa ni? Yang ni dia cakap. Yang dia ambil gambar. Besok tengok mayat. Kalau challenge dia berjalan dengan kita lah menang dia. Orangnya tinggal. Jadi inilah tu. Jadi kita belajar sampai rasa hatinya takut pada yang punya Allah. Takut bukan lari dan tidak dekatkan diri kepada untuk mendapat anugerah kurnia yang baik-baik. Sebab kalau dia dah sayang kita, sebab dia baik-baik. Sedang belum kita tunjukkan mencari kasih sayang dia, banyak nikmat yang Allah telah beri. Bagi ayy ala diwafikumah berfibat. Yang saya pelik lah, ni saya dari hati saya lah, pasal jijik. Kita tak minta jijik. Allah beri. Kemudian, yang peliknya tu, yang kat dalam tu busi tu dia lepih lah. Untuk giling makanan lah. Kalau yang busi tu tahu kat depan, saya bayangkan ni, tengok cermin, macam mana lah kat bawah busi. Tapi yang tajam ni dekat atas sama bawah. Hancur kita punya busi. Allah tu cantik. Ada penganan tak? Murahnya Allah beri. Cantiknya Allah tu. Kata ya, kita nak fikir-fikir. Apalagi kalau kita dapat buat sesuatu yang boleh Allah sayangkan. Dunia ini dalam genggaman dia. Dia kun aja semua payah tu. Jadi itulah kata Imam Ghazali, belajarlah ilmu ni. Awak tak tahulah apa tajuk yang awak cari lah.
Mungkin tauhid, nak kenal Allah, mungkin beriman, apa saja yang boleh tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ini kalau boleh, jangan putus. Dah takut, dah takwa, apa akan lagi belajar? Sampai takwa. Kedua, belajarlah ilmu yang mengenalkan diri, mengenalkan kepada kamu kekuranganmu, keaibanmu, kecelahanmu. Ini ilmu belajar. Ini tak tahu. Jangan belajar, oh kita ni dah bagus, dah pergi belajar, sembahyang 2 waktu, dah bagus, dah pergi haji, dah gitu gini. Dah bagus, alhamdulillah. Itu tinggal terima je dia punya balasan. Tapi cari lagi, kita ni manusia. Ada setan, ada nafsu, dunia kau kita, banyak ada. Ni hari baik, belum tentu besok baik. Tengok je mumpung kita. Kadang-kadang ni hari bagus, suka buat lubang. Besok, malas. Ada kan? Ni hari senyum-senyum, ketawa. Besok, dapat lebih sikit. Wadang ni. Ada kan? Orang kata pun mudi-mudi. Tak ada betul. Ada. Tak steady lah. Jadi ini, kita cari. Macam mana nak perbaiki diri kita. Kalau boleh lah sentiasa baik. Kalau boleh. Tapi kadang-kadang, tak boleh. Tak tahu. Apa, tak tahu hati ni, lain, tak tahu lah. Jadi ni ilmu belajar. Sampai kita boleh kenal kekurangan diri kita. Belajarlah ilmu yang menambahkan takutmu pada Allah. Yang mengenalkan kamu kepada amal ibadat. Tadi sudah. Belajarlah ilmu yang mengenalkan kamu kepada amal ibadat. Belajar, dulu kita tak tahu, pukulnya 5.30 pun boleh semayang lagi. Pasal subuh pukul 6. Ada tak? Ini ilmu belajar. Dulu kita ingat orang nak semayang, takbir ni susah nak. Rupanya senang. Sebab Fatihah, takbir 12. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 12. Pokok subhanallah walhamdulillah. Senang tu. Banyak orang nak buat. Kalau ajak Fatihah, Allah Akbar kabira, bila nak selesai? Maka yang dalam ni, Allah ni nak meletup. Sejamlah dia nak meletup. Tapi mudah. Kenal pada amal ibadat. Kenal macam nak sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Dulu tak pernah. Gerhana lah kau. Bukannya sembahyang. Ibu ambil bibir air, bagi air, nak tengok bulan gerhana. Itu saya kecil-kecil dia ajar oleh orang tua. Ambil balik tengok. Jangan nanti nak makan ni. Nanti dia telah nak ambil balik kita. Dunia gelap kedepak-kedepu. Allah. Dia ambil kita ni naik dapur. Bukan dia fikir dengan Allah. Jadi itulah belajarlah. Belajarlah macam mana nak kenal tipu daya syaitan. Belajarlah macam mana dunia nak kau kita ni. Macam mana kita boleh zuhud pada dunia. Ini ilmu kata Imam Ghazali, belajar. Sebab ini ilmu yang bermanfaat. Jangan tak tamat pelajaran. Sebab dah dapat, tingkatkan lagi. Dah dapat, tingkatkan lagi. Jadi itulah ulama yang kita pegang ni adalah Imam Ghazali. Jadi tasawuf ni dipetik dari mana? Itu Quran hadis. Quran hadis. Kalau kata zuhud tu, hadis Nabi yang cakap. Jadi petikkan ya, Quran dan hadis. Cuma uraiannya dari para ulama, padulah pada uraian daripada Imam Ghazali. Jadi bilang Imam Ghazali ada manusia terpedaya macam-macam terpedaya. Maksudnya dia nak buat amal tu tapi dia tak bersihkan Allah. Tak boleh tu. Tak boleh. Ada asyik nak belajar je bukan kata bagus. Tapi tak belajar nak bersihkan Allah. Tak usaha nak bersihkan Allah. Lagi dengki orang ni, jangan dengan orang ni, menyampah dengan orang ni. Hati lagi kau. Hati lagi busuk. Ini kata
maksud kata Imam Ghazali. Dia terpedaya dengan amal ibadat dengan suatu ini, tapi dia tak perbaiki dalaman, dia tepat perhatian Allah. Jadi dikata oleh Imam Ghazali, orang ni terpedaya. Allah a'lam ila Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa qawlina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadrina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa salamah. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah.